kita mulakan dengan lubang yang pertama. Lubang pertama ni course di JBCC ni kata orang bukan senang-senang tau. Nampak macam senang, cantik pemandangan. Ini baru direnovate. Saya ingat baru setahun dua. Dan ramai yang teringin kan nak datang sini nak main. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda macam mana cara nak main. So lubang satu sebenarnya indeks 5 indeks 5 par 4 340 kita main tee-box blue hari ini 340. Jadi bersama saya KD Pro mas ni. Ni nak main lubang ni macam mana ni? Okey, first kita punya layout aim bunker kiri. Oh, bunker kiri. So kita punya distance tu aim bunker kiri. Kalau lepas dalam 150 tu ada balance lagi dalam 13 because the pin is center. Center Ya. Okey, jadi ni straight lah. Straight guys, tak ada masalah. Bunker kiri di depan green sana. Dekat sini kita tengok berapa ramai, ada banyak tak rumah janda. Kita tengok. Kalau ada rumah janda boleh dapat kita beli janda banyak-banyak. Alright. Tengok apa jadi. Semalam dah bertarung. Hari ni kita tengok. So dapat landing tengah fairway. Alhamdulillah. Okay, come on late. One good shot. Manis-manis satu. Come on baby. Oh, tarik sikit. Tarik. Masih dalam permainan ni. Alright, kita borrow. Alright guys, saya ni tengah fairway. Setengah fairway sana adalah tee box. Tengok pemandangan cantik guys. Smooth saja. Fairway ada undulating sedikit. Ini yang menarik sebenarnya. Sana ada clubhouse yang baru yang masih dalam pembinaan lagi. Nampak dah green. Bola saya di kiri situ sebelah pokok. So tak apa, kita layankan dulu macam mana result dia di sini nanti. Alright. Alright guys, bola di bawah pokok Cik Bedah guys. Di bawah pokok redup ni. Tapi boleh main. Line ada straight. Tak ada masalah. Tak ada line clear. So main 17, saya try menggunakan 4 iron, dapat landing depan-depan green pun sudah okey. Kedudukan badan sengit sedikit, menyengit ke bawah. Kita ikut saja kontur kelab ni. Saya ambil sedikit kanan. Ni pukulan kedua iron. Pukulan kedua saya hari. Badan masih keras guys. Kita tengok. Bagi bola ni ke depan pun jadilah kan. Boleh. One good shot. One good shot baby. Come on. Oh, top. Laju sangat. Okey. Alright. Okay, third shot saya. 60 saja distance. Saya cuba nak landingkan sebaik mungkin. Kita dapat main 3 on lah. Dapat satu putt pun dah. Alhamdulillah, ambil kiri pin katanya. Sedikit uphill. Depan ada bunker, kiri pun ada bunker. So, bola sedikit menyengit. Di sinilah challenge dia. Kalau main di sini. Susah nak cari yang flat. Walaupun nampak overall flat. Tapi dia punya undulating tu guys. 60 distance. Saya main 3/4 swing 60 degree. Tengok. Boleh tak? Dapat pukulan yang paling manis selalu. Boleh? One good shot. Mana-mana satu. Lebih? Lebih? Ke belakang. Alright guys, saya menghampiri green. Wow, green nampak menarik guys. Gebu. Ada undulating sikit. Pasir lembut guys. Sebelah depan kiri nampak pasir. Wow, dahsyat ni. Menarik. Bola saya terlebih sedikit. Tak apalah, first kita bagi boogie lah macam biasa. Sebelah kiri bunker pun cantik. Green soft. Comel green ni. Okay, first time berjalan di atas green di Royal Johor ni. Sedap dia rasa macam mengkal-mengkal aja. Mana bola kita? Alright. Wow. Dia muda lagi. Esok bang birthday dia. Oh, dahsyat. So ni rasa kita main kanan, dia turun kiri, betul? Betul, dia right to left. Ambil dekat satu patah ke? Tak sampai. Dekat lubang lama tu? Lubang lama tu? Yes, lubang lama tu. Main berapa wih dia punya speed? Kita main 9. 9. Ya. Okay, uphill Little bit uphill. Okay guys, saya parking sebaik mungkin. Boogie je lah untuk you all. Apa kisahkan skor kan? Yang penting korang dapat tengok padang ni. Saya ikut je follow si Amy ni. Dia punya line sedikit kanan. Kita tengok dapat tak. Ada lagu Hindustan lah. 9 Kita tengok. Tak tahulah rasa ni macam mana 9 sini. Smooth ke tidak. Yes, nice lah. Alright. Oi, jalan lah, dia tak berhenti.
Baik aku tak laju lah tadi. Best kan green dia? Smooth saja, smooth saja. And the kiri dalam. Kiri dalam. Yeah, and little bit habis. Okay guys, dapat first tadi, boleh rasa dia punya green sangat true jadi kita part tak boleh lebih bang. Aku tadi kira lebih tadi tu. Tengok dia dah nak sampai green lubang tadi, aku ingat dah nak stop. Rupanya tak stop. Kiri dalam ya? Kiri pin. Kiri pin saja. Oh, dia korang settle kiri pin. Sikit saja. So yang penting kat sini guys, kau orang punya direction lah Direction jangan mengarut. Kontrol balik patah betul-betul. Part for bogey kan? Ya, betul. Come on, one good shot that. Mana-mana satu. Tengok tu, dia sampai. Lah, tak sampai. Betul, uphill Alright, double pun okey. Mana guys? Alright. Manis, manis.